So cun tak cun guys? Oh, ni nanti bila tekan ni LED biru kan. What's up guys, selamat datang ke Azimah Channel. Okay, untuk video kali ni kita akan sambung lagi projek GoPad. So nak tahu macam mana? Jom kasih layan guys. Okay guys, macam ni dengan GoPad custom. So kalau kau tengok video lepas, aku dah siap pasang meter GPS. Tapi meter GPS ni ada problem sikit. Sebabkan dalam video lepas aku hidupkan meter GPS ni guna power bank yang biasa kita charge phone tu. So bila kita guna power bank ni, dia boleh hidup dalam masa dalam 15 saat macam tu je. Lepas tu dia mati. Jadi dalam video kali ni aku nak buat dia punya power supply. So untuk buat power supply ni, aku akan pakai ni lah, battery shield ni. So battery shield ni kelebihan dia ada ni lah, function hold dengan normal. Bila hold ni, board ni akan hidup sampailah bateri ni habis. Kalau normal ni dia boleh hidup dalam 10 saat macam tu lah. Contoh kalau kita charge phone, bateri dah penuh, dalam 10 saat dia akan mati. Macam function hold ni, dia akan hidup sampailah bateri yang kita pakai ni mati. So bateri aku akan pakai bateri ni 18650. Bateri biasa. Bateri ni boleh charge lah. Okay, function ni lagi, dia ada output voltage dia yang ni 3 volt. Bahagian sini 5 volt. Lepas tu dia ada output USB ni lah. Senang lah kalau pakai ni. So dah halang kita ada power supply. Aku plan aku nak pakai kunci ni. So kunci ni sebenarnya tak boleh pakai. Disebabkan dia punya switch ni, bila kita on, dia short. Bila kita cabut kunci, dia tak short. Maksudnya untuk pakai kat enjin macam ni, dia kena terbalik. Kalau pakai kunci ni, bila kita on kunci, enjin tak boleh hidup. Bila kita cabut kunci, barulah enjin boleh hidup. Jadi untuk fitkan masalah dia, kalau kita nak pakai kat kunci ni, kita kena ada satu relay lah. So aku pakai relay macam ni. Relay 5 volt. Untuk trigger, untuk reversekan dia punya signal. Maksudnya bila dia on, benda ni akan off. Bila kunci off, benda ni akan on. So kita reversekan dia lah guna SPDT relay ni, yang 5 volt punya. Lepas tu ini ada push button. Okay, sebab apa aku beli push button ni? Disebabkan untuk board ni, nak hidupkan dia, kita kena pakai push button kat sini. Jadi push button ni aku akan tambah satu lagi push button. Pakai yang ni. Yang ni dah lampu. Maksudnya bila board ni on, kita boleh on daripada switch ni. Lepas tu nanti bila board ni on, switch ni pun akan berlampu lah. Baru cun. Okay. Lepas tu ni biasalah USB. Itu je lah. Yang ni switch ni tengoklah. Kalau perlu pakai kita pakai. Kalau tak pakai, kita simpan je lah. So untuk pasang barang-barang ni, aku plan aku nak buat dia punya casing. Macam ni kan dia letak macam ni je. So aku plan aku nak tambah kunci kat sini. Lepas tu letak push button kat sini. And bila kita tekan push button ni, pam, dia hidup. Macam motor. Baru start. Lepas tu kalau kita nak hidupkan enjin, kita kena hidupkan sistem ni dulu, barulah enjin boleh hidup. Kalau meter ni tak hidup, enjin pun tak boleh hidup. So kita akan trigger guna relay tadi lah. Guna relay dengan kunci ni. Bila sistem hidup, barulah enjin boleh hidup. Macam ni. Macam ni, kalau tak ada sistem ni, dia boleh hidup macam tu je. Kan? Macam ni. Sebabkan benda ni tak sambung, kita boleh hidup macam tu je lah. Okay. Hidup macam tu je.
recording, dia mati. So lepas ni bila kita off kunci, enjin pun akan mati. Tak perlu lagi nak tarik cok ataupun shortkan benda ni ke body lah. Lagi style kan. So lepas siap sistem ni, aku akan cabut balik barang-barang ni, cat chassis. Lepas tu kita boleh pasang-pasang barang-barang aksesori lain lah, yang aku belum pasang lagi tu. Untuk video kali ni mungkin aku akan buat dekat dalam rumah, buat dia punya casing, buat dia punya wiring semua. Kalau dah cun nanti kita akan pasang kat GoPack, kita akan test lah. So sekarang ni tak nak cakap banyak, jom selain guys. Okay guys, so ni dia punya design. So meter tak kat sini, Swiss kat sini. Okay, lepas tu kunci dekat sini. Nanti kita akan buat dia punya kotak lah. Lepas tu kat sini dia akan ada double layer lah. Double layer macam ni. Lepas tu Swiss ni duduk macam ni. Baru nampak dia ada bentuk dia sikit kan, baru cun. Lepas tu untuk material dia aku akan pakai ni lah, akrilik 3mm transparent. Lepas tu akrilik ni nanti kita akan wrap dia warna hitam, kasih cun-cun. Lepas tu dalam kotaknya nanti kita akan letak power bank ni. Power bank ni macam ni ke kan. Lepas tu dia punya kunci kat sini. Lepas tu Swiss kat sini. Memang compact lah. Kita tengok design dia macam mana nanti. So sekarang ni aku nak design dulu. Jom selain guys. Okay guys, so settle design. So bahagian luar ni dia tajam, bahagian dalam ni dia bulat sikit lah. Kat sini bahagian push button. Lepas tu sini USB. Okay, USB dengan dia punya cangkuk ni lah. Cangkuk ni kita masukkan ke dalam lah, kita tak pakai dah. So design ni dah okay, cuma USB dengan cangkuk ni aku tak pasti dia kedudukan dekat mana. Jadi kita kena test dulu. So aku tak nak test lagi dekat akrilik, dia membazir. So aku akan test potong ni dulu lah, kotak dulu. Okay. Untuk potong aku akan pakai mesin laser. Okay, mesin laser. Try potong. Kalau semua dah okey, baru kita akan proceed lah. Kita fitting dulu. Okay, so sekarang ni mesin dah ready untuk potong. Dia potong bahagian tengah dulu, bahagian push button. Harap-harap ngam lah design ni. Kalau ngam kita boleh proceed potong akrilik. So kita akan buat bahagian tepi dengan bahagian bawah. Bahagian bawah simple je lah, kita just ambil je design yang ada ni, letakkan dia bahagian bawah lah. Cuma sekarang ni nak tahu bahagian USB ni dengan bahagian dia punya cangkuk tu, ngam tak ngam. Okay, sikit lagi nak siap.
Sebab apa aku potong kotak, aku tak nak membazir lah. Kotak ni murah je. Kalau kalip tu taklah mahal mana, tapi aku just tak nak membazir lah. Okay. So first kali kita masukkan push button. Push button ni memang dah ukur ngam-ngam lah, 16mm. Nanti aku akan buat ni 2 lapis ni. Aku akan potong asing-asing, dia jadi 2 layer. Jadi layer atas ni dia akan apa ni, timbul sikit lah macam ni. Baru cun kan, nampak ada shape sikit. Lepas tu kita tak ngam lah dia punya apa ni, lubang ni tak ngam ke atas sangat. So kena setting dululah. Mungkin dia kena ke bawah sikit macam ni. Dan bawah sikit. So ni tak apa, kita setting sekejap lagi. Lepas tu untuk bahagian belakang ni, dalaman dia kita akan setting bateri macam ni. Akan duduk macam ni. Lepas tu kunci macam ni. Macam ni lah lebih kurang kan. Lepas tu dalam ni ada relay. Semua complete lah. Kita akan wiring. Semua dah cun. Baru kita akan set up dekat GoPack lah. Nanti maknanya bila kita on kunci, GoPack boleh hidup. Bila dah hidup, kita nak matikan dia, kita off kunci, dia akan matilah. Lepas tu kalau nak charge nanti, nak charge bateri ni, nanti kita akan buat satu lubang lah. Lubang tempat USB dia. Lubang ni kita setting balik. Lepas tu kalau nak charge phone ke kat sini kan. Untuk meter ni nanti aku akan pakai output 5V kat tepi ni. Kan. Tak payah nak tarik cocok kan. Maknanya kita matikan terus 5V kat sini, kita solder je terus. Lagi cun. Okay. So sekarang ni aku nak fitting lagi. Sekarang ni lubang ni tak ngam, ni pun tak ngam. Lepas tu kalau semua dah okey, kita buat dia punya kotak. Kita tengok cun tak cun. So sekarang ni aku nak sambung design. Jom ke selain guys. Okay guys, so setting dah cun. Bahagian depan pun dah cun dah kedudukan dia. Okay, macam ni yang kita nak. Okay. So sekarang ni tinggal nak buat dia punya tepi sini. Untuk tepi, okay, keliling dia. Lepas tu dengan penutup belakang lah. So ni simple je lah. Lepas tu satu lagi bahagian tepi sini, kita akan buat tempat kunci lah. Kita tebuk terus lubang untuk kunci. So sekarang ni aku nak design dulu. Jom selain guys. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath. See my message start to spread, and I had so many dreams. Then you hit your teens, life ain't really what it seems. Try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow. Okay guys, so prototype dah siap. Lebih kurang macam ni lah design dia. Yang ni aku buat guna kotak dulu. So kalau tengok bahagian dalam ni, semua cun-cun dah. Semua ada sikit je lagi kita kena betulkan. Okay. Macam ni dalam dia. So lubang-lubang skru ni dia tak pengam sangat. Dia terlampau rapat. Okay. First kali lubang skru. Nanti dia akan ada bracket macam ni tau. So dia ada bracket satu. Sekejap aku zoom. So dia ada bracket satu. Lepas tu satu lagi penutup dia macam ni. Jadi kita boleh skru. Jadi kalau kita nak maintenance ke kan, nak tukar bateri ke apa ke, kita tak perlulah nak buka gam dia. Kita just buka skru je. So ni bahagian bawah dia. Bahagian skru ni memang kena adjust sikit lah.
Ni terlampau rapat, tak cun, ni kena rapat sikit ataupun bracket ni kena besarkan lagi. Lepas tu satu lagi bahagian USB. Okay, ni bawah ni kan, nanti kita nak cocok USB untuk charge bateri ni. Jadi kat bahagian dalam ni kena buat lubang lah. Bahagian dalam ni buat lubang untuk keluarkan USB ni. Jadi kita boleh charge nanti, cocok je USB Type-C ataupun micro. Macam tu je lah. So sikit lagi, lepas dah semua dah cun, baru kita akan potong akalik, kita akan pasang. Lepas tu kita akan wrapping lah, warna hitam. Kasih cun-cun guys. Okay, so jom senang guys. Okay guys, so settle design. Ni bahagian atas double layer, bahagian bawah pun double layer. Yang ni dia punya bracket untuk skru, yang ni penutup dia. Okay, ni bahagian tepi dia. Yang ada 4 keping ni untuk bracket bateri. Ni bracket dia. Jadi sekarang ni design ni dah ready. Sekarang ni boleh potong lah. So sekarang ni aku nak potong guna mesin laser ni. Okay, jom selain guys. So komponen dah siap potong. Semua dah cun-cun. Sekarang ni tinggal nak gam je dah. So gam aku akan guna gam gajah je. Lepas tu kita akan cantumkan lah part-part ni sampai dia jadi bentuk box lah untuk power bank, untuk power bank meter ni. So sekarang ni aku nak pasang dulu. Jom selain guys. Okay guys, so ada sedikit masalah. Design yang aku buat ni tak berapa ngam. Okay, dia punya lubang ni tak ngam. Macam ni kena kat situ. Kalau ke bawah sini baru ngam, tapi sini terbuka pula, tak cun. Jadi bahagian bawah ni aku rasa design yang ni gagal lah. Kalau buat double plate macam ni pun, macam mana nak keluarkan bateri kan? Dia sempit. Jadi nak tak nak kita kena buat dia macam ni kan, buat macam ni, tapi kita buat bracket dekat tepi. Maknanya kita boleh skru kat tepi. Macam tu baru okey. Maknanya bila kita nak cabut, faham, sekeping macam tu cabut. Dan kalau ada bracket tepi-tepi ni, tak berapa praktikal lah bagi aku. Ataupun boleh kat kalau kita design macam ni, ambil kat sini satu kan, buat gam kat sini. Lepas tu boleh skru sini 4 skru. Okey juga macam tu. So untuk plate belakang ni biar dulu, sebabkan aku punya akalik pun dah habis. Cukup yang aku beli. Tunggu sampai dulu. Jadi dalam video kali ni aku akan wrap lah. Ni dah siap dah. So kita wrap dulu bahagian luar ni, isi Swiss, isi Swiss kat sini. Ni Swiss aku plan aku letak LED. Swiss LED. Lepas tu bahagian tepi ni kunci. Lepas tu atas ni kita buat meter lah kat atas ni, tape meter. So aku plan aku nak buat dia macam konsep transparent, tapi separuh-separuh transparent lah. Maknanya kat sini hitam, kat sini transparent kan. So kat sini kita buat macam dia ada tingkap-tingkap sikit. Dia ada bingkai dia. Kat tengah ni transparent. Macam tu lah aku plan. Tengoklah macam mana, jadi ke tak jadi.
So sekarang ni aku nak wrap dulu. Jom ke selain guys. Okay guys, so akhirnya settle buat power supply. Macam ni lasting dia. Okay, kita buat macam tingkap sikit, bagi transparent. Okay, bahagian bawah dah settle juga. Aku pakai je plate yang lama tu, cuma yang tadi tak ngam kan. So aku besarkan dia punya lubang, jadi boleh charge lah. Lubang skru 6 ni semua dah ngam lah. Kalau kau boleh tengok dia punya bracket, bahagian dalam tu aku buat bracket dia ke dalam sikit, baru cun, jadi dia rapat lah. Okay. Oh, bukan senang guys nak buat benda ni. Lama juga nak design dia. Akhirnya jadilah juga kan. Macam guys, okey tak okey? Macam ni dia punya meter. So cara guna dia ni, okay, cara guna dia, contoh kita nak start. Kita on kunci dulu. Tak on kunci, lepas tu kita on push button ni. Tekan sekali, skrin ni akan menyala lah. Dia akan menyala. Lepas tu kalau kita nak on LED, dalam ni aku akan letak LED biru. So kat sini ada switch, boleh on switch. On, LED menyala. Kalau kita nak jimat bateri, kita off kan lah. Kalau nak lawa, kita on lah kan. Lepas tu bila skrin ni dah hidup, meter GPS ni dah hidup, baru kita boleh start. Nanti kita akan sambungkan signal daripada sini. Nanti kita akan buat relay lah dalam ni. So relay ni akan bagi signal ke ni lah, wire coil ni. Maknanya aku nak buat bila skrin ni hidup, power supply ni hidup, barulah enjin boleh hidup. Selagi power supply ni tak hidup, enjin takkan hidup lah. Lepas tu macam tu je lah kan. Lepas tu kalau nak padam enjin, contoh enjin dah hidup, kita padam je kunci ni. Tak, padam kunci. Lepas tu enjin mati lah. Tak payahlah kita nak tarik cok ke, nak ground kan.
apa ni, wire ni kan. Kita ground kan, dia mati lah. Tapi macam ni, bila kita dah buat nanti, kita off je kunci, ini akan mati lah. So macam ni lah hasilnya. Untuk wiring aku akan buat dalam next video. So dalam video kali ni tak sempat dah aku nak buat. Nak design ni pun memang ambil masa lah. So cun tak cun guys. Oh ni nanti bila tekan ni LED biru kan. Lepas tu bahagian push button ni pun dia berlampu. Lepas tu ni ada kilometer semua kan. Memang cantik lah. Macam ni kita buat nanti. Bracket ni pun nanti aku akan buat dekat next video lah. So dalam video kali ni dia punya casing dah siap. Cun-cun. Okay, terbaik.